Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Zaliha binti Syahidin. Nombor metrik 075031. Di sini saya akan bentangkan matan yang ketiga, iaitu Sawabiqul al-himami la tahriqu aswara aqdari, yang bermaksud himah yang kukuh takkan mampu menembus dinding takdir. Seterusnya saya akan menerangkan i'rab yang terdapat dalam matan ini. Yang pertama, sawabiqu mubtada marfu' wa alamatu raf'ahu al-dhamma az-zahirah, wa ba'din al-himami mudhafu ilaih majrur wa alamatul jarrah kasrah az-zahirah, wa ba'din tahriqu الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعل ضامر مستتر تقديره هي يعود إلى سوابق، وبعدين أسوار مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة، وأخيرا أخضار مضاف إليه مجرور وعلامة الجرة الكسرة الظاهرة، وأخيرا الجملة لا تخرق أسوار الأقدار في محل رفع خبر مبتدأ سوابق. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada penerangan ringkas tentang matan ini. Yang pertama, Sawabiqul al-himami. Matan ini merujuk kepada usaha seorang hamba dalam mencapai sesuatu perkara yang kita ingini. Yang kedua, Aswaril aqdar, iaitu setiap usaha ada batasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan yang terakhir, la takhriqu, iaitu tiada manusia yang mampu lawan kuasa takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa yang kita mahukan. Daripada matan ini terdapat beberapa hikmah yang dapat kita keluarkan. Antara hikmah yang terdapat dalam matan ini, yang pertama adalah ianya mendidik sifat tawaduk kita untuk sentiasa rendah diri dalam apa usaha yang kita lakukan. Yang kedua, menanam tawakal yang sebenar dalam setiap usaha. Yang ketiga, mengelakkan rasa kecewa dan putus asa apabila sesuatu yang kita usahakan tidak dapat dicapai. Dan yang keempat, meluruskan niat semasa beramal agar setiap usaha yang kita lakukan sentiasa berteraskan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan yang terakhir, mendidik adab seseorang hamba terhadap qada dan qadar agar menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, sama ada mengikut kehendak kita maupun tidak mengikut kehendak kita. Jadi sebagai penutup, terdapat beberapa kata hikmah yang dapat dikeluarkan melalui pendapat ulama lain. Yang pertama, Imam Ghazali, tidak ada kemungkinan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah ditetapkan. Dan Al-Junaid Al-Baghdadi juga berkata, menyedari ketidakmampuan diri di hadapan Allah itu sendiri adalah salah satu bentuk makrifah kita sebagai hamba dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itu sahaja daripada saya. Yang buruk datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.